Hai, siapa yang masih keliru lagi dengan nombor nisbah ni? Topik pendarapan dan perbahagian tiga. Jom kita tengok. Kita tengok yang 1A. Positif, tambah, darab dengan tambah, dia akan jadi tambahlah positif, dia akan jadi positif. Kita tengok ni tanda yang sama. Tanda yang sama didarabkan, hasil integral ni akan jadi positif. Macam tolak juga, tolak, darab dengan tolak akan jadi positif lah. Tengok yang B ni, ditambah darab dengan tolak akan jadi negatif. Tolak darab dengan tambah akan jadi negatif juga. Jadi, tengok ni, tanda yang berlainan didarabkan akan menghasilkan hasil integral yang negatif. Macam yang ni, tanda yang sama. Didarabkan akan menghasilkan integral yang positif. Kita tengok yang 2A, tambah bahagi dengan tambah, hasil dia positif. Negatif bahagi dengan negatif, hasil dia positif juga. Kalau kita tengok yang ni adalah bahagian bahagi ya, bahagi. Okey, tanda yang sama dibahagikan akan mendapatkan hasil bahagi yang positif. Manakala kalau tolak bahagi dengan tolak akan dapat positif lah. Ini kita highlight warna kuning. Seterusnya, yang B, kalau tambah bahagi dengan tolak akan dapatlah hasil yang negatif. Manakala kalau tolak bahagi dengan tambah akan dapat hasil yang negatif juga. Sama je dia, cuma tukar je tempat duduk ni. Tanda yang berlainan dibahagikan akan dapat hasil yang negatif. Okay, kena ingat yang ni. Yang ni senang je, mudah je untuk kita ingat.